Assalamualaikum, nama saya Ruaza binti Muhammad. Kak Ruaza berasal daripada Batu Pahat, Johor. Hari ini Kak Ruaza nak buat sedikit perkongsian berkenaan dengan satu produk yang Kak Ruaza dah amalkan lebih kurang dalam setahun yang lepas. Kak Ruaza amalkan aloe vera ataupun lidah buaya dan juga minyak ikan untuk kesihatan badan. Sebab sebelum ni Kak Ruaza ada masalah untuk pijak sewaktu kita baru bangun tidur. Tumit tu agak sakit sangat yang menyocok-nyocok, dan juga ada masalah pembuangan tak lawas, muka yang agak berjeragat. Tapi selepas amalkan produk sunnah lidah buaya ataupun pati aloe vera tu, alhamdulillah muka dah kurang sikit jeragat, tumit pun dah tak sakit, dan keadaan badan semakin bertambah baik, alhamdulillah. So itu saja perkongsian. Terima kasih. Assalamualaikum.